Come on, Jumat. Ini kategori 8. Blok Oh, dia bagi shot-shot ni. Bagi shot-shot punya game tahu. Bola kosong. Oh, dia menyimpan sebab tak dapat live. Dah ada live baru boleh main. Okey, mantap. Okey, geng jempol. Tu kiri, tolong share. Share kat geng jempol. Belakang bos. Okey. Aduh. Mudah. Makan sewing. Kena tinggal pula tadi. Aduh. Tak dia otak dia. Dah garap. Jangan geram dia, jangan geram Apa, dia. yo? Jangan geram. Tinggi tu. Dah bola tinggi kita wih dah. Kita wih dah. Jangan balik tinggi, jangan balik mata. Oh, tadi John Bahau. Come on, John Bahau. Cek lah sini dia tu lah. Jangan balik. Asal dia. Asal dia. Tu. Ada pun. Alah, boleh tu. Bawa main ke apa ni? Bawa main ke? Main. Oh. Biasa sikit itu ada kan? Sikit lepas ada kan? Ya. Main baru ada sikit dia lah. Sikit tu kan? Kita pernah tengok kan? Dia ni kecil. Ya? 1,000 2 kali 3 kali macam tu. Ya. Tak ada, cepat ada. Kelab. Dari mana tengok Cikgu Ahmad ni? Cemas. Ya, nak 3-1 tu boleh bagi 1 mungkin. Dia pakai shot kan? Medium shot. Dia belok. Dia belok. Itu angket. Kerja beli. Main togak tu. Patah balik. Budak tu main diam, main stompek dia main ni. Tak bergerak dah. Alah, jadi lawan orang main stompek, kau main lagi kanan. Siapa ada macam-macam? Tapi Ahmad di rumah main bola tu modal tu simple tapi di rumah pressure dia gitu. Ahmad je style. Oi, lawa lah. Live. Lawa. John Bahau. Live ni. Wah, dia nak gaya kan. Saya celaka. Dia kontrol lah, Pak. Dia kontrol. Oi, attack lah. Live ni. Makan lah. Try. Oh, banyak serve. Itu dengan mudah Cikgu Ahmad menyamakan kedudukan 4 sama. Ketika ini Cikgu Ahmad mewakili 9 bertemu dengan Terengganu. Hey! Dengan mudah pulang ke semula. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Macam tu lah penyokong Liverpool eh. Laju kan ni. Sebab dia pergi tempat yang sama. Dia blok je lah duduk situ. Cuma kau gorak ni, nampak dia gorak je. Dah layan. Bini so, Mak bila Mat main kosong isi mati dia kosong ni. Kau nampak kan? Tu pun tak. Nampak kan? Masalah dia cakap dengan Ahmad ni, dia tak fikir tu. Tak ada. Nah. Pengadil muka ganing. Tak soalnya. Dia muka dah gaduh. Muka dah gaduh. Selamat petang. Saya Julia. Tujuh. People ni long. Long. Oh, lepas dia lawan kawan. Main lah. Iman selama ni kan. Lepas Speed ni lang. Ni lagi nak main game ni sempat. Bola dia. kalau kau bagi stompet, tak nak dah pulang balik. Kau bawa dia berlari. Ya. Weh, live. Ketika ini pressure dapatnya sama. Woi. Malu lah. Aduh. Sampai tengok eh. Nak saya bagi link tak dekat grup? Bagi Bagi link eh. Bagi link kat grup. Adan masuk dulu, bola datang ke Dian. Oh, padu. Macam Liverpool pun dia. Macam salah Salah saya tak kelima, salah. Masalah bola tak masuk-masuk. Bola tak masuk dah. Sabuk salai kan. Dah yang paling belakang ni. Dapat bola boleh buat tadi tu. Dia lambat. Dia bila lambat orang tu buat lu. Bilal, so dia main depannya. Sebab budak tu bila masuk, pantau dah kaki. Setiap dia lambat. Kau berubah tu. Masalah dia terkena ni. Come on. Nampaknya kita akan bertukar. Live ke Alif. Pemain Malaysia. Ben ada. Poin ada. Ni nak tengok. Pom. Tak masalah dia. Tak masalah dia take ke backhand ni pak. Backhand ni pimple tak. Kawan mabuk pimple. Tukar je tu. Attack point. Okay, kamera kita tukar. Kita pusing ke sebelah sini. Okay, dah tukar dah Cik Ahmad. Okay, ketika ini live. Tempek dari tadi ada orang. Okay, ketika ini Alif tambah. Oh, dia kena keluar ke tepi. Okay, dah ke tepi dah. Weh, kojak borek, kojak kosong. Forehand dia. Okay, nak tengok Alif ke nak tengok Cik Ahmad? Saya forehand Kita tak nak buat. Saya ada program psikologi lah. Dia bukan masalah apa, masalah psikologi. Forehand
Forehand. Poin. Bagi poin je. Memang. Okey, itu nampak dia. Cikgu Ahmad kembali bersemangat. Mari. Ya, itu dah. Ya, Guru Ham. Kita teruskan. Juruhead. Guru Ham. Nah, Steady Guru Ham. itu dia. Cikgu Ahmad mendahului. 6-8. Tu. Cantik. Cantik. Boom. Yeah. Alah, dia ingat yang kedua tu dia nak attack balik. Mari dah kosong. Bunga dah angkat dah. Baik. Tim manager, yalah, tim manager dah sangat. Makan sah, makan. Ambil satu lagi. Nampak dah mah. Jangan pergi banyak. Makan serve. Makan serve mandi. Pok satu kali. Kasih tutup. Set ketiga. Kan dapur rumah. Kan sonang. Okey, kembali ceria. Senyum sikit. Senyum sikit. Ya dah. Guru Ham senyum. Nampak kau enjoy you. Bawa dia bergerak sikit. Bawa dia bergerak. Ya, semakin mantap. Dia tak bergerak. Bola, Mak. Oi. Tahu pun. Tak ada bola. Yes. Aduh. Dia punya rule tu weh. Tapi itulah. Tak boleh. Dia kalau buat dengan iman-iman menangis. Tak boleh, nampak. Tak boleh kontrol dia bola. Bola pintu dia lah. Imran. Aminul Rashid. Aminul. Okey. Tak nak raket. Pam. Main mudah. Ya. Mana? Main mudah. Bagi dia sana. Sebab dia tak mudah kan. Dia punya nak dia dah leka. Dia dah leka. Pak. Lagi bakar. Tangan dia cepat. Tangan cepat. Dia walaupun dia tak berat, tangan dia. Budak muda kan ni. Sekali kilas. Pak. Lagi sampai. Position tak ada. Tak ada. Position Cara dia lambat pukul pun salah. Kaki lambat dia tu. Boom. Oi, rakam. Mat. Rakam. Cun. Baik dah. Dia punya blocking. Dia okey lah tu sebenarnya. Tapi Dia melayan. dia tak ada. Dia tak attack. Dia melayan. Sekali bagilah sekali. Oh. Oh, dia ambil ni lah. Dia ambil pakai pimple ni kan. Okay. Dia tidak lah. Roll lebih. Pancut lah.
sikit. Kalau roll memang hancur. Oh, betul. Oh, ni nama dia time Time up. Okay, Terengganu nak minta sebab Time up. Thumb up. apa lah kolip ni, aduh, apa masalah ni, aduh. Okey. Ref tak duduk je dah main. Dia bercerita. Aduh, tempat sana ada ref lah. Dia duduk. Satu kali. Manis. Ujung yang manis. Ini bahaya. Tak boleh. Dia boleh arah. Mama. Itu dia. Akhirnya Cik Ahmad boleh memudahkan dengan baik. Bagi apa? Boleh kita nak ke tengok ni pula.